Akhirat tu bila bermula? Bila kita mati hari ni, bila kita mati besok. Akhirat tak lama Kalau mati kejap lagi 5 minit, kita dah masuk dunia lain. Jangan sedak pakai cantik-cantik, lawa-lawa. Kalau orang tanya bila nak pergi alam barzah, anytime. Anytime Sabrina, you kahwin tak kahwin, anytime. Mati tak kira kahwin. Dia nak anytime. Alam barzah, alam akhirat bermula dengan alam barzah. Anytime mati. Itu sebab kena berubah. Sekurang-kurangnya sebelum kita masuk alam barzah, ada satu perkataan yang membangkitkan semangat, satu perkataan yang menyebabkan orang tu berubah, satu perkataan yang menyebabkan orang tu buat infak. Seperti mana kerja kita? Sekurang-kurangnya memberi satu sinar cahaya menyelamatkan kita di alam akhirat. Mati pukul 3, balik lewat pukul 10 malam, masuk alam barzah. Sekejapnya. Saya ada lihat satu posting pasal Aida. Saya tak tahu cerita tu betul tak betul. Betul tak? Aida tiba-tiba jatuh, tiba-tiba koma, tiba-tiba ditidurkan. Siapa yang generasi muda ni saya tak tahulah kenal ke tak. Kalau generasi saya yang senior kan, betul? Yang banyak pengalaman ni kenal lah Aida tu siapa. Nak cakapnya tak kira you all siapa, you jutawan ke, you producer filem ke, you apa-apa saja ke, tetap mati bila Allah kata mati. Tapi sebelum mati tu tadi, kita kena berubah. Banyak-banyak berubah. Sebab kata dengan ulama, setiap kali perasaan nak berubah itu kena teruskan berubah. Jangan tunggu kuat, jangan tunggu cukup ilmu, nak banyak lagi ilmu. Aku tunggu lagi. Ada yang setengah orang ni maybe aku tunggu sesi ni. Sebab bila kita niat saja nak berubah dan kita action, tak perlu kita kuat, tak perlu kita tahu everything, tak perlu kita bijak segala-galanya. Yang penting kita buat apa yang kita nak berubah. Benar tak? Sebab Allah akan bagi kekuatan pada kita. Allah akan bantu kita.